Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Okey, di video kali ni aku nak cuci kereta ni menggunakan water jet yang telah aku customkan sikit. Okey, jom kita tengok barang apa yang aku custom tu untuk water jet aku. Okey, tu barang dia. Botol ni daripada Beforce, adapter, gun dan juga hose 15 meter. Siap konektor kat sini. Jom try kita tengok konektor ni ngam ke tak ngam. Kepala ni saiz 14 dan 15, luar ni 22. Ini hose asal dia, pendek je, 7 meter tak silap aku. Sakit hati aku guna. Okey, kita cabut dulu yang kat sini. Harap saiz ngam lah. Lepas tu konektor ni sambung dekat tempat yang lama. Memang panjang hose ni yang 15 meter punya. Okey, sebelum kita mulakan kerja-kerja ni, korang boleh tekan dulu butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat bawah video ni. Aku nak pergi sarapan dulu, nanti aku sambung balik. Okey, hose ni memang panjang, yang 15 meter punya, sambung dengan hose lama 5 meter ke 7 meter macam tu. Mantap. Okey, mana satu sabun aku nak pakai? Subwash, Dr. Kemis, Kariga, Dr. Kemis. Kali ni aku nak pakai sabun daripada Subwash lah. Sabun yang ni aku recommend sangat sebab dia wangi, bau lavender. Kita try sekotan ni. Kalau tak okey, kita tambah sabun lagi. Okey, aku nak try adapter ni. Mana satu yang sesuai. Kita try hijau dulu. Kita try color merah. Kita try color putih. Kita try color kuning pula. Okey guys, sekarang ni aku nak tukar benda ni sebab yang asal dia bagi ni buih dia tak berapa nak perform sangat. Kita try cuba. Yang ni saiz 1.25, yang ni tak tahu saiz berapa. Try je lah. Okey, jom kita cuba.
Okay guys, aku dah siap cuci kereta. Macam ni rupa dia. Bateri kamera ni pun dah nak habis. Okay, aku nak bilas dulu. Okay guys, aku dah siap cuci kereta. Kereta pun dah kering. Jadi memang mudah lah kerja aku kali ni cuci kereta. Sebab dah ada botol foam ni. Ini semua aku beli dekat Shopee overseas daripada China, tak silap aku. Kalau korang nak beli ni, nanti aku letak link Shopee tu dekat ruangan description box kat bawah. Korang boleh refer je kat situ, okay? Tengok hose dia, bukan main panjang lagi. 15 meter campur 5 meter. Panjang gila. Okey dah, aku tak ada apa lagi nak bagi tahu. Kalau korang nak tanya apa-apa, korang boleh je drop komen kat bawah. Waterjet custom. Kita akhiri video sampai di sini saja. Sebelum tu, pastikan korang dah tekan butang like, share, subscribe dan komen. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. Paling malas sekali aku nak kemas semua benda ni. Been down and I'ma get it right. Then I'll fight like and I'ma get it right. Then I'll